Assalamualaikum. Salam hari Sabtu. Hari ni saya bersama adik ipar saya, Cik Luqman Hazim. Kita ronda-ronda di apa nama tempat? Seri Manjung. Okey, Seri Manjung, negeri Perak dahulu tuan. Kemarin saya baru sampai. Kedua kahwin sepupu orang rumah saya dah selesai dah. So kita tidur kat homestay di Taman Seri Pencalang, Seri Manjung. Sekarang ni saya dengan adik ipar saya, kita baru bangun pagi, kita dah sarapan. Kita nak ronda-ronda sekitar Seri Manjung. Untuk pengetahuan anda semua, kebanyakan adik-adik ipar saya ni dilahirkan di Seri Manjung, kerana bapa mentua saya dulu dia bertugas di IKM Manjung. IKM Lumut IKM Lumut Manjung. Jadi dia pernah duduk sini dah hampir 20 tahun lah, sebelum berpindah kembali ke Alostar. Jadi tempat ni sangat dekat lah di hati adik-adik ipar saya yang dilahirkan di negeri Perak ni. Kita lihat suasana Manjung di waktu pagi. Yang macam bukit tu tak tahulah pulau ke, rasa bukan, katakan Pulau Pangkor kot, jauh kot. Pulau Pangkor tempat lain. Sebelah kiri ni sepatutnya laut lah dulu. Sekarang dia dah jadi tambak-tambak jadi pulau tempat jana kuasa Manjung. Ini jalan kita nak menuju ke Kampung Datuk Seri Kamarudin Ya. Seri Kamarudin. Dulu arwah bapa mentua saya pernah menyewa lah kawasan Kampung Datuk Seri Kamarudin ni. Pagi berkabus, feeling Cameron Island lah. Aroma Village Station. Suasana pagi tak ada, sangat sunyi. Tak ada lagi kereta-kereta bergerak. Tak nampak orang jogging. Sini korang jogging lah. Cuti tak ada nak jogging Lagi kita keluar pada simpang, kita ambil kiri, kita tengok kat mana jalan kuasa Manjung. Abang ipar saya pun pernah kerja kat sini tu, banyak tahun juga.